Apa? Pak belum enak apa dah? Pak amal le. Buat amal le. Apa? Hidup amal le. Astagfirullah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala bi karamika ya akramal akramin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq anta khairul fatihin. Allahumma yassir wa'in, Allahumma yassir wa'in, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam mulia ini masih lagi boleh kita bersama-sama dalam majlis bermuzakarah ilmu kita, yang mana kita baca kitab Bidayatul Hidayah bagi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih duduk dalam bercara anggota 7, yang mana kita kena jaga anggota kita daripada segala perkara sifat-sifat yang dikeji. Akhir sekali kita baca iaitu bersangkut dengan anggota lidah. Anggota lidah, maka alhamdulillah telah selesai. Jadi kita telah bacanya anggota mata, anggota telinga dan juga anggota lidah, 3. Ini kita masuk anggota yang keempat, iaitu perut. Perut. Perut yang mana Allah Subhanahu wa taala jadi tempat hipung. Tempat hipung makan ni, minuman yang kita makan. Maka situlah tempat gedungnya, tempat yang kita hipungnya. Lah tu perut ni, kalau kita nak kecek bab perut, iaitu bab makan. Apabila sebut bab makan, dia sakut dengan bab hijau cara makan. Bab hijau cara makan iaitu bab duit pitih, bab makan ni, bab rezeki, mencari rezeki. Tak? Masuk dalam bab tu lah. Maka hijau sakut dengan perut ni iaitu hijau cari makan, cari rezeki dan makan minum. Tak? Sebab tu Imam Ghazali kata, wa ammal batnu, dan adapun perut, fahfazhu, maka menjagakanlahnya. Jaga akan perut. Jaga daripada apa? Min tanawulil harami wasyubhati, daripada makan benda haram dan syubhat.
So kita jaga perut kita daripada dua perkara. Yang pertama, benda haram. Benda haram ni jelas. Kadang-kala haram li zatihi. Benda haram li zatihi. Makna zat dia tu haram dah. Seperti apa? Arak. Atau benda haram, benda mabuk, benda najis. Apa lagi? Benda biso. Jadi waktu tu haram li zatihi. Benda najis, anjing dan babi. Itu. Benda yang bahaya, yang racun, benda yang mabuk, waktu dipanggil haram li zatihi. Ada juga haram li haram li ghairihi. Haram tuai diri tak haram, tapi haram sebab lain, sebab bersakut dengan dia. Seperti barang yang dicuri. Barang tu halal, tapi curi hak orang. Asal barang tu halal, tapi apabila kita pergi seorang tu pergi ambil hak orang, haram sebab curi hak orang tu. Itu benda haram dah. Kalau itu benda haram nyata. Ya, dalam Islam ni haram dan halal tu nyata. Nabi kata innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Benda halal nyata, benda haram nyata. Nyata jelas-jelas. Kalau itu benda haram ni Imam Ghazali kata jaga jangan masuk dalam perut. Walaupun semuluk pun. Tak. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata royak kepada Ka'ab bin Ujrah, seorang sahabat Nabi. Nabi kata, "Ya Ka'ab bin Hujrah, innahu, wahai Ka'ab bin Ujrah, innahu sesungguhnya la yadkhulul jannata, tidak akan masuk syurga, lahmun daging, wadamun dan darah, nabata yang telah tumbuh oleh kedua saat ni, ala suhtin di atas benda yang haram." Ya, kita sedia maklum kata apabila kita makan, ikut makan apa dia? Kita mamuh atas ke dalam perut saat ni proses ambil hak ada zat jadi daging dan darah. Daging dan darah. Jadi daging darah tu dia tumbuh dari mana? Daripada makanan yang kita makan. Allah Ta'ala jadi lagu tu. Sunnatullah fil kaun. Kejadian Tuhan jadi lagu tu. Maka kalulah daging ataupun darah saat ni tumbuh mari sebab haram, maka Nabi royak kepada Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannah, sesungguh tak boleh nak masuk syurga. Bokek an-naru aula bihi, api neraka lebih utama dengannya, makna kena bakar dulu. Ingat boleh deh, haram tak boleh masuk dalam syurga. Kalau orang ada benda haram, daging darah yang tumbuh daripada harta yang haram, maka Nabi kata an-naru aula biha, apilah yang lebih utama, bakar dia. Bakar habis hak haram tu dulu. Sebab tu kita jaga molek semuluk satu suap pun jangan masuk daripada benda haram. Itu benda haram jelas haram, kita jelas. Benda haram tak ada pelik pun, kita jelas. Hanya kadang-kadang diri tu lemah, nyegi makan juga. Jadi seperti rebo dok biar jelas oleh Quran. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dok biar semua haram. Apa? Jelas benar-benar. Lepas tu kalau seorang makan lagi, itu kelemahan iman dia. Ambil beli barang
beri makan ni, makan sendiri kepada bini dia, kepada anak dia, maka kelemahan diri dia benda jelas rishwah. Tak kira rishwah rupa mana. Tak ada rishwah, iaitu benda yang diberi untuk nak mencapaikan satu tujuan. Dia kita yang ada sebaliknya. Ambil takrif itu diguna. Ambil takrif itu diguna jelah. Kita duduk dia buat kerja dia apa, tak sudah, tak boleh, maka beri rishwah untuk nak bersudah benda tu. Kita tak sudah ni sebab apa? Sebab kita tak cukup kakah beri duit suap, rishwah. Nampak tak? Maka rishwah ni satu perkara yang diharam. Nabi kata Tuhan laknat dua-dua, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah Ta'ala laknat orang beri rishwah dan orang makan rishwah. Dua-dua sama. Orang beri pun serupa, orang makan pun serupa. Orang beri dengan orang ambil serupa. Parebo serupa tu juga. Orang beri dengan orang ambil serupa. Betul tak? Sebab tu kita jaga molek dah. Benda haram ni kita jangan terlebat. Yang kedua yang Imam Ghazali suruh kita jaga, wasyubhah, iaitu syubhat. Apa makna syubhat? Syubhat daripada supo. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dia Nabi kata, siapa yang supo, yang tiru satu kaum, maka dia daripada kaum itu. Jadi benda syubhat ni benda semabu. Semabu lah ke mana? Kadang-kala supo dengan benda halal, kadang-kala supo dengan benda halal. Kita tengok bulan ni halal, tengok bulan ni haram. Benda semabuk tak cerak di antara halal dengan haram tu, dia panggil apa? Syubhat. Benda syubhat. Benda syubhat ni pun patut kita tinggal. Jadi benda kita tak cerak, hak kita ke hak demo. Mutilah ni orang pergi haji, pergi serati. Pergi haji, pergi serati, asal kita haji kita ada 2 ekor ya. Tiba-tiba pun mari tengok berpuluh-puluh duduk di rumah kita. Beranak biar mana, telur biar mana, yang duduk capu habis tak kata siapa. Syubhat tu. Syubhat. Hak kita kena cerak tak apa ni kita. Lain tu boleh jadi kita yang telur yang beranak dia. Boleh jadi dia mau mari. Di syubhat. Sebab tu benda syubhat ni mana lebih baik? Ambil ke tinggal? Tinggal lebih baik. Tinggal lebih baik. Misal selagi yang kita boleh buat, misal semua-semua orang seorang kerja dia 2 jalan. Kerja dia ada yang halal, kerja dia nego, buat kebun, motong, halal tu dia. Ada juga hak haram kerja dia. Jual dadah dan sebagainya. Jadi dua-dua ni masuk dalam poket dia dua. Hak halal pun masuk, hak haram pun masuk. Tiba-tiba dia ambil duit dia tu, mai duit kita. Duit kita ni dalam hati kita. Yang buku ni Nabi suruh tanya hati. Istafti qalbak. Mentanya hatimu. Tanya hati, luluh dak nak ambil. Kalau jadi duit yang nego, halal. Nego ataupun buat kebun. Kalau daripada hasil dadah, haram. Bah duit dia itu, mai boleh lek mana kita tak cerak. Itu jadi syubhat. Itu jadi syubhat. Lepas tu kita kena jaga molek dah daripada benda syubhat-syubhat. Benda tak cerak lagu ni moleknya kita tinggal.
Tapi dalam hadis Nabi saat ni, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun saat ni, akhir hadis Nabi kata wa bainahuma mushtabahat ataupun mushtabihat. Di antara halal dengan haram saat ni ada hak semabu, tak cerah. Halal ke haram? Nah, benda ni molek mana? Molek kita tinggal. Habis dia moyak seorang tok guru, dia pergi mengajar, baru sudah mengajar, tengok dalam ragam mutu dia ada bagai remo. Dia tak ambil. Sebab apa dia tak ambil? Warak dia saat ni, dia kata boleh jadi orang salah bubuh. Dia ada orang salah bubuh. Malaikat kalau orang bubuh tu mari pak itu babak ni kita buh ni. Sedekah hadiah pada babak tu tak ada pelak pun. Apa saya buh tinggal dia. Boleh ada demo salah mutu, salah raga. Warak ulama kita sampai tahu tu tak ambil betul. Ulama dulu lebih warak ada tu lagi. Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi dia daripada Dar'a Suriah dah. Sama dia mai duduk nari Syam. Duduk dia nari Dimashq. Duduk mengajar, duduk mengaji situ. Masa dia duduk nari Syam saat ni, nari Suriah, dia tak makan roti hak dibuat di nari nari Dimashq. Sebab apa boleh tak makan? Sebab dia kata di Dimashq ni ada tanah wakaf banyak. Di Dimashq tanah wakaf banyak. Dia kata boleh jadi roti mari dia ni gandum mari daripada tanah wakaf. Tak asal tanah wakaf, tiba-tiba orang sore mari mik rapah mik buat tanah gandum. Mik gandum tu pergi buat roti jual. Pas tanah wakaf tak tahu tak ada ucu mana. Moga asal wakaf bola lama orang duk tak tahu tak ucu mana. Lalu tu Imam Nawawi tak makan roti di Dimashq. Sebab apa boleh tak makan? Takut tanah roti hok mari kepada dia saat ni, mari daripada gandum yang ditanam dalam tanah wakaf. Sebab tanah wakaf nak milik tak boleh. Malaikat orang yang bercara, orang bercara wakaf, orang panggil nazir. Waktu mengikut syarat waqif, mengikut syarat orang yang wakaf. Ya wakaf lagu mana? Ya oyak lagu mana? Turut tu. Ya munglah cara tanah wakaf ni. Aku nak wakaf tanah ni, pas munglah cara selama mana mu hidup. Lepas tu apa saja yang tubik dalam ni, mung ada hak untuk nak ambil sekadar memakai, sekadar apa? Tu syarat dia. Tu syarat. Sebab tu Imam Nawawi warak tak warak dia tak makan roti. Hak dia mau jual aku pasal tak makan. Lepas tu dia makan roti mana? Hak ayah dia buat hari. Ayah dia kami mejok nari Nawar di Dar'a. Yang mau pergi bawah ni lalu kot tu lebih kurang 70-80 kilo. Ayah dia kami roti jak kapung dia buat mari. Wih dia nak makan tu, cobek tu makan. Orang lain tak makan. Pak Imam Nawawi makan tak banyak. Tidur tak banyak. Dia tidur dalam menyatak. Makan sikit-sikit. Mengajar, tidur. Sikit-sikit tidur. Imam Nawawi. Sebab tu warak tak warak dia tak makan roti yang dijual di jalan. Ini warak ulama kita. Sebab takut jadi benda yang haram. Kita hari ni benda syubhat banyak sekali. Banyak sekali. Banyak benar-benar. Benda makan ni kadang-kadangnya halal, tulis tu halal. Tapi tengok dalam video, tengok lagi apa dak lo buat ikut dia kalau lucing gapo tahu buat daripada apa. Nah. Bukan buat daripada daging, bukan buat daripada ayam, buat daripada apa, tak tahu. Jenis-jenis pelik-pelik lagi. Itu orang yang warak syubhat benda lagu tu dia tinggal. Dia tak makan.
Tak? Sebab tu itu benar syubhat. Lebih-lebih lagi kalau kita yakin kata di sini ada benda campur dengan benda haram. Halal dengan haram duduk sekali. Tak tahu kata hak mana halal, hak mana haram. Maka ni tak nak kecek dah. Tinggal tu. Itu ingat molek dah. Kali itu Imam Ghazali kata, jagalah perutmu daripada makan haram tu tak nak kecek. Benda syubhat pun kita tinggal. Dia kata wahris ala talabil halal, maka rebutlah oleh kamu di atas mencari perkara yang halal. Saya pernah halal. Jadi kalau orang kita ni tak heran tu. Tak heran kata halal haram. Makan ikut dia, jumpa makan. Kita biasa dengar satu ketika masuk leling tu, satu minum yang tak ada tulis halal. Yang kita hari ni nari siyen, kita boleh cek kerah halal tu pak segi kandung piak pun dia panggil apa? Ladu, pak segi ladu tu. Itu adalah kerah halal. Waktu tu kita boleh cek. Kalau kita sekian waktu boleh tahu kata sungguh ke tak sungguh halal. Kalau kita makan benda tu dasar daripada kerah halal yang dicok oleh samnangan kejakan halal hak tulah. Kita makan tak rasa tu. Maka lepas kita yang tanggungnya mereka oleh kerana mereka yang beri kerah halal. Tetapi benar tidak ada kerah halal. Tengok bahayanya, bahaya halal lah. Kau lu tengok bari hak uak ni. Dengan gandum, dengan miuk, dengan gapo halal. Tapi halal ni bukan sekadar bahaya. Cara buat tu pun kena tengok dia halal juga. Kalau kita mudah-mudah ni, hayy, kalau basuh tak kena cara. Najis, haram. Hayy kita makan. Meja semelih kena. Semelih kena cara. Tak kena cara semelih. Haram. Melih kena cara dah. Siap-siap. Gi basuh tak kena cara. Haram. Tak halal. Basuh capur le besang buh. Capur le besang ambil buh le buyuk. Ambil buh le buyuk. Halal tak lagu tu? Tak halal sebab tak ada sirih. Dan sirih ambil air tuah lalu di atas hayya tak ni turun air bawah baru tak apa, baru boleh digunakan. Sebab tu kerbuankan halal hak julah ni dia cek lebih. Ambil jak barang bahaya hak orang buat ni halal tak halal? Halal dah. Sudah situ dia pergi cara menyuci. Betul ke tak dengan cara Islam. Lepas situ dia pergi cara masak, buat. Betul ke tak dengan cara Islam. Gi laginya bubuh bala bekah pula, pack pula. Tengok. Habis dia cara kabuangkan semua baru dia wikrahlah. Kita orang nak makan. Tengok kerah halal. Nak makan? Makan. Kalau halal tu halal sungguh makan, tak ada apa. Tetapi juga dah benda-benda lah kita tengok. Kadang-kadang kita tak puas hati juga tengok berisak tular ni masalah berisak tular. Ruk ni halal. Perisa ni halal. Perisa ni tak halal. Jiho tular tapi perisa ni halal, perisa ni tak halal. Dan kalau orang hak berasa nak jaga diri, aku tak siap makan ni. Mana berisak tular ni halal ni tak. Hak tu kalau kita tanya sama nak ngajuk lah dia tahu jawab apa. Ku wesak hak ni dengan hak ni. Wesak dua. Hak ni halal ke bukan ya? Hak ni tak halal. Ku wis ke halal hak ni. Tapi kita orang makan ni. Sebab tu kita nak jaga. Lepas tu Imam Ghazali kata ihris mu kena lobo, kena bersungguh ala talabil halal, di atas cari makan yang halal. Senang sekali kita duduk tempat apa ni? Tempat
negara ataupun kampung Islam. Tak pelik mana. Tapi kena tengok juga dah. Orang-orang yang masuk tu kena beringat molek. Ambo biasa masuk le kedai satu kedai. Tepung-tepung budak banyak tepung tak halal. Pas kita royak dia, satu kedai tu kita royak. Kata tepung ni tak ada halal. Dalam sanad jual buat tebik surat dah. Kata ni tak halal. Anak kita duk makan tepung dinosaur. Kulit cah hijau. Tepung becing tu dia banyak berdoa dah kita. Gina hari Arab pun becing tak ada. Ada jenis bersekut, jenis coklat habis tu. Tapi umur kita ni jenis makan ni cakedi itu dia banyak berdoa. Habis tu jadi semabu habis. Tepung kulit cak hijau rupa dinosaur tu telah dikeluar oleh Cuklah kata tak halal. Maka saya masuk le kedai tu kedai. Dia kata tepung ni tak halal ni. Tu sanggup. Tak apa. Siapa hari ni tak apa duk jual. Tak apa kok mana tak tahu, tak apa nak jual ke tak apa tak saya jual. Wallah alam. Kita ni orang jual bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kedai ni benda lama dah, satu kedai jual mama yam-yam. Pas budak pergi makan, ya sedap. Dia tak ada halal, ya sedap. Perasaan tu berasa sedap. Maka yam-yam kita pergi royak. Budak beli. Tak ada halal ni. Royak ketua kedai pula, tak saya jual lah ni. Tak saya jual lah, dia benda tak ada halal. Sebab demo kena bertanggungjawab. Demo bawa hari. Kalau demo tak hari, budak nak beli ambil mana? Ni kita beringat molek dah. Kedai-kedai berjual, nak berjual apa saja, kita tengok benda yang halal. Ya benda yang halal kita jual dalam kedai kita. Jadi hari ni kita nak risian ni, kita tengok situ ya. Pedoman kita aku halal tu. Patut aku halal tu, sungguh tak sungguh. Hak tu kita suruh demo. Amo biasa dengar satu ketika kita duk minum air kafe kalau tak silap. Satu tempat. Ni sama-sama for ustaz-ustaz lah kata. Bukan nak tuduh dak, tapi nak uyak hakikat benda kita hari ni. Jadi ada satu jenis kafe tu tak ada halal. Sebab dalam kafe kita duk makan tu kadang-kadang krim yang masuk saat ni tu krim gapo dia masuk. Dia boleh jadi belaka dah. Maka kita tubiklah kita ni tak ada halal ni. Maka ada seorang jawab tu kena kawin makan belaka jangan tulis kata babi ke sudah. Allah. Jangan tulis babi kawin makan. Belah tak ada halal pun. Astagfirullahalazim. Kita ibarat kata bukan babi. Babi tu ceraklah haram. Tetapi ni kabuankan buat tu. Ada kalau bukan babi tapi gelatin. Haram juga. Gelatin mai daripada babi juga. Sebab tu kita hari ni nak jaga. Kita ni orang tua tak ada pelik mana dah. Kita makan tak pelik. Kita makan tepung-tepung hak orang buat. Tak ada pelik apa dah. Tapi anak-anak kita tu. Anak-anak kita jaga boleh. Ni kita duduk nari 3 wilayah ni tak ada masalah mana. Kalau kita naik ke atas sikit, kita biasa makan di bakok. Zaman dulu lah, zaman ni tak apa dah. So 53. Makan nasi kaman kai. Nasi lemuk minyak ikan hayah dia. Makan sudah tubik kita tengok hayah duduk tu. Kau duduk sakut. Tekak tak putus. Tekak duduk molek-molek. Allah, astagfirullahalazim. Apa dia cocok? Ya orang bakak dia kala dia sembelah ni cocok. Pak masuk ni, dia kerak. Jadi kita tahu cara sembelah Islam ni, kena sembelah we putus 3 orang. Halqum meri. 2 ni. Halqum tengah meri 2 ni. Kerak potong berhabis barulah boleh makan kita. Saya cocok dalam itu rupa duk molek-molek. Sekurang-kurangnya duk di syubhat.
Lepas pada tu tak makan aja, belah lah. Tak makan. Naik kena kau sikit tu pun was-was dah boleh dah. Jadi mesti melah nak bergaduh siapa nak comel rupa ni. Melah Islam bukanlah gitu. Kita tengok molek dah. Kita tengok molek. Lepas tu tapi lah ni tak apa dah kalau kita pergi bakok 5-3 tu Islam aja situ. Agama kita ni, agama kita dulu pun Islam. Nah, bila ni agama kita, orang sampai buat, dia pandai sikit. Tapi lah mana pun kita duk lekat lagi lah. Pilih ikan, makan ikan. Jangan makan ikan. Sebab apa? Sebab ikan ni lah mana pun dia tak kena sembelih. Hanya dia cara basuh pula, dia cara basuh, cara berapa, dia banyak perkara kena kira. Banyak perkara kena kira. Sebab tu dia kira laik payah. Baik kita kenal satu orang ustaz mati dah, dia pergi Europe. Dia pergi kerja di Europe, dia buat kerja di Europe banyak tahun lagi. Dia bawa roti. Bawa roti rumah. Dalam beg dia, tak boleh makan dia kata. Dia restoran tak boleh makan. Makan roti, buah susu, makan satu. Ni payah nak makan. Kalau kita menghalusi dah. Kalau itu Imam Ghazali suruh kita carilah di atas makan yang halal. Begitu juga masa kita tubik pergi kerja pagi. Ibu tubik pergi kerja pagi. Bapak tubik pergi kerja pagi. Janganlah pergi masuk dalam poket kita duit yang haram. Sebab kisah yang kita tahu daripada salafus soleh. Tiap-tiap kali bapak nak tubik kerja, orang Arab zaman dulu je bapak tubik kerja dah. Ibu duduk rumah dengan anak dia. Bila bapak nak tubik pergi kerja, maka ibu dengan anak saat ni pergi hantar di pintu. Maka ibu dan anak kata kena. Anak kata, wahai ayah, carilah harta yang halal. Anak tu rakyat kepak, wahai ayah, carilah harta yang halal. Kami sabar di atas lapar, tapi kami tak sabar di atas api neraka. Kali lagi deh, buat ayah nak tubik kerja, bini dengan anak tu dia mengata di pintu. Maka anak kata kena, wahai ayah, carilah harta yang halal. Jangan sama sekali cari harta yang haram. Kami sabar di atas lapar, tapi kami tak sabar di atas api neraka. Tengok salafus soleh. Sebab tu kita jaga biar molek dah. Kita sebagai orang cari nafkah ni, jangan sama sekali ambil harta yang haram masuk dalam rumah kita. Baik. Dia kata fa iza wajadtahu fahris ala an taqtasira minhu ala dunis shiba'. Nanti sambung semula ni. Ada banyak lagi lah. Bila boleh halal dah, kita ambil taruh mana, makan taruh mana. Kita nanti tengok adat-adat makan pula. Adat-adat cara nak makan, taruh mana kita makan dah. Kadang-kadang kita hari ni berjumpa halal dah, halal puak dah. Tak ada kira apa. Kita sambung insya-Allah taala. Sambung situlah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bab fiqh. Dia kata wal maitatu, dan bermula bangkai. Al maitah ni bangkai. Bangkai ni benda mapuh. Kita panggil benda mapuh dia. Mati kita guna dengan orang, mapuh kira dengan menate. Itu menate hak mapuh ni. Apakah itu menate mapuh bangkai itu? Dia beri takrif dia. Wa hiya mazalat hayatuha la bi zakatin syar'iyyah, iaitu benda yang hilang hidupnya. Mana dia hidup oleh-oleh tiba-tiba hilang hidup, mana mapuhlah dia. La bi zakatin syar'iyyah, tidak dengan sembelih mengikut agama Islam. Benda mapuh bukan kerana sembelih dah. Lagu mana mapuh bukan kerana sembelih? Pelago dia mapuh, kata sembelih. Jejak dia mutu mapuh. Dia tak ada sembelih. Maka semua tu dipanggil
bangkai. Bangkai. Ataupun orang agama asing sembelih. Orang Buza lagi sembelih. Boleh makan tak weh? Tak boleh. Tak boleh. Orang agama asing lagi sembelih tak boleh. Ya dua agama yo yang apa agama Islam izin wi, iaitu agama Nasara dan Kristian. Ni kalau dia sembelih boleh makan. Tapi syarat jangan dia sebut nama lain pada Tuhan lah. Kalau sebut Bismil Masih dengan nama Nabi Isa, dia tak boleh. Tak boleh makan. Ya hukum bismillah ni dalam sembelih ya akan datang dah. Bismillah dalam mazhab Imam Syafi'i sunat je masa sembelih. Kalau tak baca bismillah pun tak apa, boleh makan sebab orang mukmin dia sembelih kerana Allah dah, tak ada kerana lain. Terus. Tapi kalau lain daripada orang Islam, kalau dia sembelih tak ada sebut apa-apa, tak ada masalah. Tapi kalau dia sebut Tuhan dia, orang Kristian, orang Yahudi, dia sebut Tuhan dia, sebut Nabi Isa, apa Kristian dia, Yahudi sebut nama Uzair misal, sebut Nabi Musa misal, maka tak boleh makan. Tak. Tapi kalau sembelih gitu boleh makan. Boleh makan dari segi haruh. Gamuk tak gamuk tu hal lain dia. Tapi kalau sia buza tak nak kacak, tak boleh makan. Walaupun sembelih pun. Walaupun sembelih pun tak boleh makan. Mereka kata CP dulu yang ambil orang Paktai kita, CP sewing tu dia. Yang ambil orang Paktai kita pergi belajar sembelih. Pergi kerja sembelih. Sembelih haya buat berke, sembelih haya buat gapo. Orang Paktai kita pergi sembelih sebab apa? Dia nak buat kerah halal tak ni, pasti kena orang Islam sembelih. Tapi lama kelamaan orang Islam kurang, dia ambil orang mana? Orang Pamar macam sembelih. Sah ke tak Pamar sembelih? Tak sah. Orang tu kena beringat molek dah. Kalau itu benar je sembelih bangkai. Bangkai kena beringat molek dah. Tu. Lepas tu kena beringat selagi benda hok nak mapuh dah. Seperti hayir kena tepuh dia mutu dah. Duk kelepar gedug. Kalau kita tahu itu yang mapuh tak? Mapuh. Makna gelepar dia tu gelepar nak mapuh dah. Kalau kita pergi sembelih boleh makan tak? Tak boleh makan. Yang dulu anyok aku tu. Dan ni orang berherang. Tak? Tak boleh. Malaikat sah. Malaikat kalau kita buru lah hutan. Atau buru hukum buru suku. Hukum buru halai. Kena panggil pula hukum buru. Makna gila hutan ambil alat panah. Kemudian dia tak ada nak sembelih, mapuh nak sebab panah, maka boleh makan. Atau hal lain, atau buru. Tak ada bangkai gitu. Ni panggil pula. Tapi kita nak sini benar mapuh bukan kerana sembelih. Maka hukum dia kulluha najisatun, semua tu najis belaka. Bangkai semua najis belaka. Bangkai semua najis belaka. Mik dalam mana? Hurrimat alaikumul maitatu, ayatnya Quran nyata benar-benar diharai di atas kamu akan bangkai benda apa? Harai. Apabila harai sebab apa? Sebab apa boleh harai? Sebab najis. Sebab najis. Hak najis tu gapo? Najis tu gapo? Isi dia, darah dia, tulang dia, bulu dia. So yang boleh guna kulit dia. Kulit dia lain pada anjing dan babi lah dia. Anjing babi tu najisul ain, tak nak kecek dah tu. Lain pada anjing babi. Benda mapuh boleh ambil tak? Boleh. Kita ambil kulit dia, kita kokok bulu berhabis, kita samuk. Bulu tak cuci, kena wear bulu berhabis. Ambil kulit saja. Maka boleh tak nak ambil kulit tu pergi buat baik? Boleh. Lain pada anjing dan babi lah. Itu dia. Sebab satu ketika Nabi duduk berjalan, jumpa dengan seekor kambing mapuh.
Maka Nabi kata halan tafa'tum bi ihabiha. Hageno Nabi kata mu tak ambil kulit dia, ambil faedah, mana ambil kulit dia tu dia sama dan ambil buat benda ikutlah nak buat baik kan nak buat apa. Kalau itu lain lagi belaka tak boleh ambil walaupun sikit pun. Lepas tu kalau kita tengok orang ambil taring apa yang ambil dulu benda tak masuk mak dia babi tunggal dia tak nak kecek tu. Allah, macam-macam yang dulu dah deh. Ambil taring, ambil gigit, dia tak cuci waktu dia tak nak, dia tak jadi suci sama sekali walaupun sama pun. Benda mampu tak ada. Betul tak? Nanti kita ingat molek dah. Kali itu haram makan dan juga haram guna oleh kerana najis, benda mampu saat ni. Hanya sekarang ya sini ya sebut wa kharaja bit ta'rifil mazkur al-janin, dan keluarlah daripada ta'rif kita baca saat ni al-janin, iaitu anak le perut. Semelah lembu anak le perut dah. Bo kata semelah ibu anak le perut apa? Lagu mana? Nak jawab ke mana? Fa inna zakatahu bi zakati ummihi. Jawab katanya maka sesungguhnya sembelihnya sembelih anak dalam perut saat ni dengan kita sembelih ibu. Makna sembelih ibu anak pun boleh makan. Bergamuk tak bergamuk buku lain boleh makan. Dengan orang cicak bubuh sekali buat senyap-senyap orang lain tak tahu dah makan ada apa tu tak ada masalah dah. Malah kalau tubuh hidup tu tak ada arah lah. Tubuh hidup dah hungar tu dah semula lah tu dah. Itu kali itu kita ingat mulai dah benda yang mampu semua dah haram najis illa malaikat. Tu baik malaikat sini boleh sebut malaikat, makna hak malaikat ni tak serupa lah dengan hukum saat ni. Semua benda mampu najis illa malaikat as-samaku, ikan. Ikan mampu tak apa. Yang kena cari semula ikan ada sungguh. Tak apa. Yang kedua wal jarad dan belalai. Belalai cerik. Dah, puas mengangguk buat goreng pula. Seekor 20 kop. Nah, tu mengangguk tak ada arah, kita tak usah kecek banjir dah. Drama dah. Buku belalai cerik ni. Tak pisau ya dia. Rugi masa mana nak sekarang tu. Pak lain tak saya rugi masa. Pun kita tak ada kerja lain tu main lalai cerik dia. Mau kita ni alim lakon dah, amal ibadat banyak dah, zikir banyak dah. Melalai cerik dia. Tapi gitulah. Mau kita ni payah. Jadi semabuh bilicing. Kali itu yang suci ikan dan belalai, mampu tak apa boleh makan. Tak kena sembelih dua tu. Betul tak? Dia kata fatahiratan bil ijma', maka kedua-dua itu suci dengan ijma' ulama. Semua ulama kata suci. Ikan dengan belalai. Tak sembelih tak apa. Hanya khilaf di segi ikan tu. Nah, ada setengah mazhab hak kata suci tu hak rupa ikan, mazhab Imam Abu Hanifah rupa ikan saja, makna ikan betul-betul boleh makan hak suci. Hak lain tak boleh makan dia dia. Sutong tak makan, kalau pergi ikut Pulau Lek Suria sutong jual kat buat kita, mujur buat kita. Dia tak makan. Udang sutong. Tapi mazhab Imam Syafi'i asalkan mari dalam laut boleh belaka rupa mana pun. Tu mazhab Imam Syafi'i. Dia kata wal muradu bis samak, dan yang dimaksud dengan ikan kullu ma ukila min hayawanil bahri, semua benda yang dimakan daripada binatang laut, benda boleh makan dari binatang laut semua masuk dalam tu. Wa illam yusamma samakan, walaupun tidak dipanggilkan ikan. Udang dia panggil ikan tak boleh makan mazhab Imam Syafi'i. Sutong boleh makan, tapi ada mazhab kata tak boleh makan.
Sebab boleh makan rupa ikan. Tak? Banyak juga masalah khilaf sini. Kalau ikan mapuh duk pelapung di atas air, ada kau boleh makan, tu khilaf pula dah situ. Mazhab Imam Syafi'i tak apa, tak ada masalah. Mazhab lain kata tak boleh makan ikan pelapung mapuh tu, tak boleh. Mereka ikan baru-baru mapuh, tak apa boleh makan. Jadi khilaf panjang sampai situ, tapi kita mazhab Imam Syafi'i boleh. Ambil dalil mana Nabi kata uhillat lana maitatan wa daman, dihalalkan bagi kami dua perkara yang mapuh dan dua darah. Dua perkara mapuh as-samaku wal jarad, iaitu ikan dengan belalai. Darah al-kab wal kabidu wat tihal, iaitu hati, tab tu ya darah. Nah, maka boleh makan. Al-tihal lipo tubuh darah boleh makan. Ya dalam tubuh binatang tu jenis darah hok cu macam tu tak boleh makan, haram najis. Orang kafir dia makan buzak dia tak ada. Dia buat gula darah. Islam tak boleh darah tu. Adapun hati dengan lipo tak ada masalah oleh kerana ada hadis. So lagi yang suci wal adami, dan manusia yang mati. Manusia tak najis walaupun mati sekalipun. Sebab dalil Nabi kata, Quran kata walaqad karramna bani Adam, kami memuliakan anak Adam. Anak Adam mati pun tak najis. Apa kena mandi tu? Bukan mandi kerana najis weh. Faham molek weh. Bukan mandi kerana najis, mandi kerana nak memuliakan dia. Nampak tak? Najis-najis kita buat tu baik, tapi tubuh dia tak najis. Tapi Abu Hurairah satu ketika dia jumpa dengan Nabi di tengah jalan, dia lari. Bagi jumpa di sejid, Nabi kata, Abu Hurairah, apa mu lari saat ni? Kata, wahai Rasulullah, aku berjunuk. Aku duk berasa kata aku najis, tak layak nak jumpa denganmu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kata, subhanallah, maha suci Allah, innal mu'min la yanjus. Orang mukmin tak najis, dia kata. Lah mana pun, walaupun berjunuk tak najis, bukan najis. Itu panggil hadas, bukan najis. Tak? Kali itu manusia mati pun tak najis. Malaikat kalau berubah lagu mana? Pecah jadi nanuh, jadi dano. Najis sebab dano, sebab darah tu lah. Sebab nanuh tu bukan sebab tubuh manusia. Betul tak? Tu dia. Pokoknya ada lagi yang masalah. Nabi kata, Al-Quran kata innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang musyrikin itu najis. Musyrikin makna orang kafir. Orang semua berhala dengan Tuhan tu. Nabi kata najis. Najis sini bukan najis zahiri, tapi najis batini. Oleh kerana najis etikok pegangnya dia najis. Kerana dia percaya dengan Tuhan dan percaya dengan Allah dan Tuhan lain. Najis sebab tu. Adapun tubuh dia kita tepuh dengan orang kafir, adakah kena basuh? Tak kena basuh. Tu dia. Tu perkara. Kemudian kita sambung insya-Allah, wa yuhsanul ina'u min wuluhil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna biturab. Cara kita nak basuh bekas apabila kena jilat oleh anjing dan babi. Sama situ insya-Allah taala. Wallahu taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma. Zidna Allahumma ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala bi karamika ya akramal akramin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا لمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.